Okey, ada subscriber tanya saya, apa beza puli alternator yang jenis mati dengan yang jenis hidup? Dekat sini kebetulan saya ada sebiji alternator, so alang-alang tu bolehlah saya tunjuk sekali macam mana nak buka pasang. Alternator yang anda tengok ni, puli dia jenis mati. Kebiasaannya kereta-kereta yang lama pakai sebenarnya. Contohnya macam Wajah, Gentoo, Saturneo, Wira, geng-geng sezaman macam tu lah. Tapi macam kereta-kereta baru sekarang ni anda dah tak payah risau dah. Semua dah pakai puli hidup macam ni. Ataupun nama betul dia adalah Overrunning Alternator Pulley, OAP. Ataupun ada juga yang panggil sebagai Clutch Pulley. Sama je, mana-mana pun boleh. Clutch pulley ni nampak je macam tu, tapi kelebihan dia banyak. Contohnya, pusingan belting kita lebih smooth, kurang gegar, kurang risiko belting slip, belting pun tak cepat rosak. Pada masa yang sama, jangka hayat alternator pun boleh tahan dengan lebih lama. Ini paling kita nak lah sebab alternator kan mahal. Contohlah, bila kita matikan enjin, barang-barang dekat dalam alternator tu dia akan stop secara mengejut tau. Tapi kalau kita pakai puli yang hidup macam ni, bila kita matikan enjin, barang-barang dalam alternator tu dia masih lagi akan berpusing dan dia akan slow-slow untuk berhenti. So kalau kita fikirkan logik akal pun, betul lah dia akan kurangkan stres pada part-part alternator. Contohnya bearing dan barang-barang yang lain. So secara tak langsung, jangka hayat alternator kita pun boleh tahan dengan lebih lama. Okey sahabat-sahabat, Mountain King ni dia spesialis jual dan restore barang-barang suspension dengan harga yang berpatutan. Macam-macam adalah, contohnya engine mounting, segala arm-arm, bush-bush, semua ada. Brake pad, disc rotor, drive shaft, belting, pelbagai jenis bearing, coolant, minyak gearbox, minyak enjin, macam-macam brand dia ada jual lah. Anda tinggal pilih je. Yang penting semua ni original, bukan fake punya. Wiper pun ada dan banyak lagi. Anda boleh beli dekat mana-mana platform yang anda suka. Contohnya Shopee ke, Lazada ke, ataupun direct website Mountain King sendiri pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau anda nak siap pasang, boleh datang je kedai dia dekat Batu Cave. Lagi satu, kedai Mountain King ni dia cek secara percuma sahaja. Anda tak payah bayar. Staff dia orang pun friendly serta professional installer juga. Sambil-sambil tunggu kereta siap, anda bolehlah layan diri. Makan free, air free. Kalau bosan-bosan, bolehlah layan Netflix ataupun nak main Xbox pun ada juga. Tempat menunggu luas, cukup selesa dan yang paling penting, bilik solat pun disediakan sekali. Dan yang bestnya, barang-barang Mountain King ni anda boleh bayar secara installment selama 12 bulan tanpa interest. Cara nak buka pasang dia simple je. Anda plug and play saja, tak payah modify, tak payah apa. Anda pakai soket saiz 24, lepas tu kita tembak je dia keluar. Keluarkan puli yang lama and kita swap masukkan aja dengan clutch pulley. Macam mana nak ikat clutch pulley, anda kena ada special tools lah. And special tools ni tak mahal lah. Saya rasa dekat kedai Orin dalam 10 ke 15 ringgit je macam tu. Dah lama dah saya beli. Sekarang ni lagi murah pun ada. And special tools ni, dia akan masuk ngam-ngam je tau dekat dalam lubang slot ni. Okey, lepas tu kita tembak je, agak-agak je, tak payahlah kuat sangat kan. Sekadar bagi kemas cukup. Okey, siap. Sekarang kita nak uji dia. Nak tahu puli ni dia main ke tak, paling senang anda buat dulu satu garisan marking yang lurus macam ni. Lepas tu kita try pusing tengok. Anda nampak tak? Marking tu dia dah lari. So kalau macam ni kira okey lah. Maksudnya puli ni dia tak jam. So sekarang ni anda faham tak konsep dia macam mana? Anggap je tangan saya ni sebagai belting yang tengah berpusing dengan laju, and then saya akan stop secara mengejut. And macam yang anda tengok, bahagian dalam alternator tu dia masih lagi boleh berpusing and dia akan stop secara perlahan-lahan. Sebab itulah dia punya garisan marking yang kita buat tadi tu dia dah tak sama. Dia buat macam ni untuk kurangkan risiko kerosakan pada bahagian dalam alternator. And pada masa yang sama, macam saya cakap tadi itulah, pakai puli ni tak ada keburukan pun. Lagi baik adalah dia dapat kurangkan vibration pada belting, alternator tahan lama dan kurang bunyi tikus. So, saya rasa tu je lah kot. Cara nak buka pasang pun cukup simple. Tools pun tak banyak pakai. Harga barang untuk OAP ni RM100 je. Anda boleh buat sendiri. Tapi kalau anda nak tengok cara buka pasang alternator, anda boleh cari video saya yang sebelum-sebelum ni. Banyak dah saya tunjuk. Okeylah, saya harap perkongsian ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.